bahaya tayang-tayang barang kemasnya keterlaluan ni. Ada sesetengah orang perempuan yang suka berhias, beli barang kemas yang besar-besar. Katanya bukan saja untuk tujuan nak berhias, tapi juga nak jadikan sebagai simpanan jangka masa panjang. Niat tu tak salah, tapi sebenarnya kita dah mengundang bahaya dekat diri sendiri. Dekat luar sana kita tak boleh nak jangka apa yang ada dalam fikiran orang lain. Orang yang terdesak, yang ada masalah kewangan, sanggup buat apa saja, lagi-lagi bila nampak peluang depan mata. Sebab itulah bila nak simpan emas, kita disarankan untuk buat simpanan emas 999.9. Emas dalam bentuk gold bar dan dinar ni, yang mana emas yang memang sesuai untuk dijadikan sebagai simpanan ataupun pelaburan jangka masa panjang. Emas-emas macam ni kita boleh simpan berapa banyak yang kita nak, berapa banyak yang kita perlukan, tanpa ada sesiapa orang yang tahu, termasuklah kerajaan. Nak beli emas 916 untuk tujuan perhiasan tak ada yang salah, tapi memadailah untuk pakai dalam keadaan yang sederhana sahaja. Selebihnya untuk tujuan simpanan, simpanlah emas gold bar dinar 999.9 yang mana boleh memberikan keuntungan yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih cepat. Di Public Gold, sekiranya tuan simpan gold bar dinar Public Gold, dalam tempoh 2 tahun sahaja dah boleh dapat dah keuntungan simpanan emas. Nak saya bantu tuan-puan untuk ada simpanan emas dan simpan dengan cara yang selamat, mudah, murah dan patuh syariah. Saya ialah daily aktif dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. Boleh klik link di bio, saya bantu tuan-puan sebaiknya insya-Allah.